Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan pengurusan aplikasi ERPH 2026. Step yang pertama, admin lah. Panduan untuk admin setup aplikasi. Okey, apa yang admin kena buat? Okey, admin akan log masuk sebagai admin di bahagian menu pentadbir. Masukkan kata laluan, contohnya ERPH yang default, dan kita save. Okey, apa yang admin kena buat? Contohnya, admin kena pilih subjek, tik. Sekejap saya okey, kat sini lah. Tik subjek yang ada di sekolah kita. Antik yang tak ada. Itu untuk peranan admin. Kemudian klik save. Okey, yang pertama pilih subjek. Kemudian edit kelas. Okey, klik pensel, tukar nama kelas, contohnya bunga, daun dan sebagainya. Boleh tambah lah, ataupun dah save, kita boleh tambah lagi untuk edit kelas. Seterusnya, edit masa, klik pada pensel, boleh tukar masa jika tak sama ni. Boleh tambah lah. Okey, itu edit masa. Seterusnya kita pergi bahagian edit jumlah minggu. Ini edit jumlah minggu hanya owner sahaja yang boleh edit. Okey, seterusnya edit jenis ERPH. Klik pensel, kita nak jenis apa? TS25, ada TMK ataupun TS25 dan TMK ataupun yang ringkas. Dan kita save. Okey, itu adalah tugasan admin. Kena setup terlebih dahulu, ataupun password tadi, password yang default ERPH, kita save. Kita nak tukar, edit password lah, boleh tukar password tadi, contohnya kita nak 123 dan kita klik save. Jadi lain kali bila admin ataupun pentadbir nak access ERPH ni, boleh gunakan login dengan 123. Itu boleh lihat semua guru lah. Dan bila kita login sebagai pengguna, kita akan ada dua button untuk login dengan password admin. Dia akan ada semakan ERPH dan ERPH sekolah rendah. Yang ni cikgu-cikgu pun ada button. Okey, itu untuk panduan admin. Sekian, kita masuk dalam panduan guru menggunakan aplikasi.